Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan dekat negara Malaysia sekarang. Bagi aku mungkin lagi memalukan daripada isu FAM dan juga pemain warisan. Yang mana baru-baru ni 201 orang telah pun ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan songsang. Malaysia, apa benda dah jadi ni? 201. Ya, 201 lelaki ditahan dalam satu premis yang kononnya pusat kesihatan. Rupa-rupanya bangun nak makan aiskrim batang. 17 penjawat awam remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan songsang. Five, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang ini kita akan membahas satu topik. Topik ini begitu sangat viral di Malaysia, yang para YouTuber penjilat menutup mata. Selama ini para penjilat Malaides begitu mengagung-agungkan, begitu membangga-banggakan, seolah-olah begitu berbunga-bunga. Akhirnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini dia. Selagi kun fayakun masih milik Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kita punya daya sebagai manusia kalau Allah sudah berkehendak. Ya kan? Jika aib orang lain Anda angkat, jika negara Indonesia Anda rendahkan, jangan pernah Anda merasa yakin aib negara yang Anda banggakan pun akan diangkat ke permukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dulu umat Nabi Lut yang selama ini begitu dibanggakan oleh para YouTuber dengan adab dan Islamnya, tapi ditampar dengan fakta. Saksikan dulu videonya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Malaysia, apa benda dah jadi ni? 201. Ya, 201 lelaki ditahan dalam satu premis yang kononnya pusat kesihatan. Rupa-rupanya bangun nak makan aiskrim batang. Dan paling memalukan adalah 17 daripada puak-puak ni adalah penjawat awam. Pakar bedah ada, timbalan pendakwa raya ada, penguat kuasa pun ada. Bagus punya join kaki aiskrim batang. Hampa jangan salah faham. Aku nasihat bukan sebab benci, tapi sayang. Disiplin out, maruah tergadai, akhlak lingkup. Inilah punca bila orang tak takut dengan Allah. Hampa tahu tak? Premis ni ada gym, spa, sauna, kolam mandi dan ruang rehat.
Jadi ahli RM10, nak join event RM35. Gue yang beramai-ramai. Murahnya lah harga maruah zaman lani. Premis ni dah 8 bulan beroperasi. Sikit pun mereka tak nak malu. Mereka dok pergi buat promosi pula dalam media sosial. Lepas tu mai dah laki-laki geng yang gue yang suka makan aiskrim ni join. Sebab apa? Sebab nak pergi mandi kolam. Sekarang yang kita sedang hadapi bukan sekadar manusia selera songsang. Kita berhadapan dengan manusia yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Hilang takut pada Allah, hilang tujuan hidup, hilang takut pada dosa dan malu segan campak jamban. Hampa bayang tengok kalau 201 orang boleh ditahan dalam satu malam, ini bukan masalah kecil. Ini krisis akhlak nasional. Ini bukan nak kecam siapa-siapa. Just nak bagi tahu benda yang normal tak jadi masalah. Tapi benda salah yang dianggap normal itu bahaya. Malaysia, please wake up. Ini bukan masalah individu. Ini masalah akhlak berjemaah. Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan dekat negara Malaysia sekarang. Bagi aku mungkin lagi memalukan daripada isu FAM dan juga pemain warisan. Yang mana baru-baru ni 201 orang telah pun ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan songsang, kegiatan luar tabi'i. Kalau korang tak tahu apa, ni video ni, gambar semua lelaki tengah pakai tuala je, tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai apa. Diorang terlibat dalam kegiatan songsang. Senang cerita, kita cakap teruslah. Diorang ni semua gay. Diorang ni semua suka lelaki sama jenis. Okay? Memang memalukan guys. Memang memalukan. Aku sampai nak kena tutup spek aku. Tapi kita buka lah bagi nampak. Alright, so jom kita sembang pasal isu ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. So, dia punya modus operandinya, tempat ni, dia macam konon-kononnya pusat spa lah kan. Okay, ada tempat urut, tiba-tiba ada jacuzzi, lepas tu ada bilik-bilik yang menghairankan, and then dibuka pada pukul 5 petang sampai 11 malam. So, ramailah lelaki-lelaki yang berperangai songsang yang pergi ke sini. Dan dengar cerita, tempat ni dah dibuka hampir 1 tahun tau. And then polis dapat aduan dan akhirnya polis pergi serbu tempat ni. Dan korang nak tahu tak berapa orang yang ada yang terlibat dalam serbuan tu dalam satu masa saja. Ada 208 orang yang ditahan. Punyalah ramai, punyalah besar tempat ni. Lepas tu dalam 208 orang tu, ada yang kerja doktor, ada yang kerja timbalan pendakwa raya, pegawai takbir, even cikgu pun ada. Cikgu songsang, cikgu gay. Semua ada. Dalam 208 yang ditahan ni ada 17 penjawat awam. Okey, apa nak jadi dengan negara kita ni? Makin lama makin teruk, makin lama makin hauk. Benda-benda tak bermoral macam ni, benda-benda songsang macam ni pun semakin lama semakin dinormalisasikan. Sebab apa aku kata dinormalisasikan? Sebab benda ni pun dalam kalangan influencer, dalam kalangan artis pun ada dah yang menormalisasikan benda ni. Contohlah kan ada apa? Si ponda-ponda bapuk-bapuk hari tu kita nampak pergi ada yang lalu kat kapet merah kan. Ada yang terlibat dalam award lah, apalah. Yang ini siap tanya, ada tak model-model perempuan yang nak gunakan dia? Padahal engkau tu lelaki. Dah lah gemuk, bodoh. Tapi persoalannya patutnya kita ni stop benda ni daripada awal lagi. Kalau kita nampak ada lelaki yang nak berperangai macam ni, kita terus reject, kita terus tolak dia, kita terus apa? Jangan bagi peluang, jangan bagi muka. Bila bagi muka, inilah yang akan jadi. 200 orang lebih 200 orang terlibat dalam pusat spa buat kegiatan-kegiatan tak masuk akal. Okey, itu saja guys. Aku malas lah nak borak pasal benda ni. Buat malu je. Macam biasa, kalau korang nak support Wibro, tekan butang follow.
17 penyawat awam remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan songsang. Mereka antaranya Dr. Bedah, Timbalan Pendakwa Raya, pegawai takbir diplomatik, guru serta pegawai agensi penguatkuasaan. Kesemua individu berusia antara 19 hingga 60 tahun ini ditahan dalam satu serbuan di Jalan Raja Laut jam 8 malam tadi. Operasi membabitkan Polis Kontijen Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Serbuan dilakukan hasil risikan dan pemantauan ke atas sebuah premis 2 tingkat sejak 2 minggu lalu. Premis yang berselindung di sebalik aktiviti pusat kesihatan dilengkapi gimnasium, sauna, spa, kolam mandi dan ruang rehat khas bagi golongan lelaki itu dilaporkan beroperasi sejak 8 bulan lalu. Setiap pelanggan dikenakan bayaran pendaftaran seumur hidup sebanyak RM10 dan RM35 setiap kali mengunjungi premis ini. Selain warga tempatan, turut ditahan pelanggan warga Korea Selatan, Indonesia, Jerman dan China. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi. Kan saya dah bilang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah fakta. Jika Allah sudah berkehendak. Saya terkadang makanya jadi ketawa sendiri pada saat netizen Malaydes mengatakan, oh Islam Indonesia begini, Islam Malaysia lebih bagus. Dalam agama, ya, agama adalah keyakinan kita masing-masing. Ingatlah ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, dalam Islam yang membedakan kita manusia adalah amalan. Pada saat kita merendahkan negara orang lain, tanpa kita sadari, kita akan membuka kesempatan untuk Allah angkatkan aib kita sendiri. Iya kan? Makanya saya bermain di TikTok, makanya saya bermain di YouTube. Karena saya tidak bisa terima pada saat netizen Malaydes begitu merendahkan negara kesatuan Republik Indonesia, negaraku tercinta, dan juga negara 285 juta lainnya. Jangan pernah berjalan di atas dunia dengan rasa pongah, sombong. Kalau sudah kun fayakun Allah ditunjukkan, tidak ada manusia yang bisa menidakkan. Itu yang harus kita ingat. Camkan itu, jangan pernah kita sombong. Rendahkan orang lain, hina orang lain pada saat kita lupa. Indonesia IQ 78, SDM Indonesia rendah. Coba lihat pejabat awam Anda saja tertangkap sedang es krim batang. Gimana? Bisa buat? Tak ada tonon ke dekat Malaysia? Atau tak cukup duit nak cari tonon? Makanya belajar lagi, jangan pernah kita terlalu sombong dalam hidup dan kehidupan. Oke, demikian video saya hari ini. Jika suka, jangan lupa like, jangan lupa bagikan ke yang lain, jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe. Oke, demikian video saya. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa, salam akal sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.